yang baik dari KSU. Saya dan Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah, saya selalu ulangi, kami bertuah berada dalam satu kementerian yang semangat kerja berpasukan di kalangan pegawai itu sangat baik. Dan itu sangat membantu tugasan kami. Kerana Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, Jalan Channel kita. Kita tengok tadi sedikit sedotan di perhimpunan bulanan bagi Kementerian Dalam Negeri. Okey, ucapan daripada YB Saifuddin Nasution. Okey, berkenaan dengan dia punya jabatan Okey, dia rasa bertuah sebab jabatan dia mempunyai orang yang memang orang kata kuat-kuat berusaha lah. Okay. So Saifuddin ni bertuah lah. Okay. Dan sempat lagi lah Saifuddin di bulan puasa ni memohon putukan daripada dia punya kawan baik dia, okay, MPM, BMX, berkenaan dengan dia nak menguruskan ataupun menambah baik dia punya quarters dan tempat tinggal bagi pegawai-pegawainya lah. So jom saksikan video bersama-sama saya dan apa komen korang. Let's go. ucapan ini ucapan yang disusun sebenarnya formatnya oleh pejabat Perdana Menteri sendiri. Dia mesti dimulai dengan Menteri Bucap juga. Jadi kerana hari ini Ramadan yang pertama adalah lebih afdal saya mengambil sedikit, walaupun sekejap lagi kita akan dengar tazkirah daripada Mufti Wilayah. Kita dengar tazkirah Menteri dulu. Saudara yang saya hormati sekalian, ada 3 amalan yang Nabi tingkatkan setiap kali Ramadan. Yang pertama, Nabi banyak baca Quran. Setiap malam, Jibril akan temankan Nabi untuk semak bacaan atau murajaah bacaan. Setiap malam. Itu menjadikan Nabi mengisi Ramadan dengan disiplin membaca Al-Quran dengan lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Ramadan sajalah yang kita ni bangun bersahur. Bangun bersahur. Pukul 4, pukul 5 tu. Sebelum tu bangun juga. Tapi tengok Manchester United lawan Liverpool. Bangun juga. Okay, contohlah kan. Tapi kali ini memang bangun untuk Ramadan. Untuk sahur. Jadi bangun sahur ni Nabi akan banyakkan qiyamul lail. Yang tu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk saya kalau berucap depan mufti jangan tengok dia. Kalau tengok dia gemuruh. Dia kata taratu ya ke tazkirah menteri, jadi jangan tengok. Kan? Saya dengan Fawaz ni pangkat adik ya. Saya lebih akrab dengan almarhum ayahanda dia yang sangat saya hormati, Fadil, Tuan Guru Ustaz Fadil Noor. Ya. Yang sangat akrab bukan saya dengan kami, tetapi juga dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya masih ingat waktu Islam, Datuk Sri Anwar masa tu Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pelajaran, Menteri Kewangan. Jatuh kuda. Datuk Sri Anwar masa tu sukan dia adalah berkuda. Dia jatuh kuda. Dia dibawa ke hospital dan dipakaikan ni collar support ni. Okey. Jadi Ustaz Fadino kata Saifuddin, boleh atok tak? Nak pergi mana Ustaz? Anda nak pergi melawat Datuk Sri Anwar. Dia Presiden Parti Islam. Kawan ni timbalan Presiden UMNO. Dia pergi ziarah. Kemudian ada 2 dialog yang saya akan ingat.
Sebab saya temankan dia waktu itu. Yang pertama dia kata, Tok Si Anwar, kita ni beza parti dah bertempur. Tapi hari ini kamu sakit. Saya datang untuk ziarah. Ya. Dia tak ubah macam Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan Richard the Lionheart. Satu hari Salahuddin dapat khabar Richard sakit dan tak jadi perang. Salahuddin kata, hari ini kita tak perang. Siap, aku nak pergi ke kemah untuk melawat Richard. Dia bawa doktor, tabib dia sekali. Dan bila sampai, Richard kata, Salahuddin kata, Richard, aku sedih kamu sakit. Aku harap kamu segera sembuh. Aku bawa tabib pun. Supaya bila sembuh, kita boleh perang lagi. Itu dialog dia. Nah, saya dengar dialog itu. Tapi bukan Salahuddin dengan Richard. Fadlino dengan Noor Ibrahim. Yang pertama. Yang kedua dia kata, ini kali keberapa dah jatuh kuda? Kali kedua. Dia kata, lepas ni tak usah naik kuda lah. Kalau nak naik pun naik kuda kepang, dia kata. Jadi tak jatuh. Pengajaran dia adalah, perbezaan politik ini, pertama, tak memutuskan silaturahmi dan persahabatan. Dan itu sangat terkesan dalam perjalanan saya sebagai orang politik. Yang ni saya confirm, Ustaz Fawaz tak pernah dengar cerita ni. Ustaz Fawaz, ni sekarang saya sedang meriwayatkan peristiwa itu. Saya ada di situ, di hospital pada ketika itu. Dan kalau saya sampaikan, bukan dengar cakap, ada sendiri pada momen itu, kira kalau hadis riwayat Aisyah, tak boleh tikai. No. Jadi 3 perkara Nabi sebut. Dia tingkatkan amal dia. Dia lebihkan baca Quran. Dia banyakkan diri solat malam. Dan dia banyakkan bersedekah. 3 perkara. Baik. Bahagian kedua. 5 minit lagi. Lagi kita kena turun sambut lah Tok KSU. Kena. Baik. Yang kedua. Kementerian Dalam Negeri ini macam pengurusi sebut, core business dia adalah keselamatan dan ketenteraman awam. Quarter 4 last year, semua petunjuk makroekonomi membanggakan dan luar jangkaan kita. Ya. Pertumbuhan pada kadar 6.3 itu bukan unjuran kita pun. Unjuran kita lebih rendah. Tapi kita capai lebih baik. Pada mesyuarat Jemaah Menteri yang lepas, Perdana Menteri senaraikan. Apakah yang menyumbang kepada lonjakan itu? Ya, sektor pembinaan sampai 11%. Data center dah jadi satu enjin pertumbuhan ekonomi yang baru. Dulu tak terbayang. Macam mana data center boleh menyumbang kepada kekuatan ekonomi negara. Kita masih baru dalam bidang ini. Fikir kita ialah getah kelapa sawit. Sekarang ini ada satu butiran yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Consumer spending. Sebab kita bagi cash dan rakyat berbelanja. Jadi dia menggerakkan ekonomi dengan lebih rancak. Semua indikator. Inflasi 1.4. Pengangguran 2.9. 2.9 ini kalau ikut kayu ukur antarabangsa dianggap guna tenaga penuh. Daripada 17 juta lebih workforce dianggap semua ada kerja. Ya, dan begitulah sistem dunia memberikan bacaan kepada semua petunjuk-petunjuk ini. Saudara yang saya muliakan, dah sampai dah? On the way, alright? Ya, 4 minutes. Baik. Jadi, core business kita ni keselamatan dan ketenteraman. Polis, tugas hakiki dia. Tak lengkap ucapan pagi ni, kalau saya tak sentuh benda ni, terutama depan KSP. Kuartus kami ini 76,704. 62,000 boleh pakai. 14,000 lagi itu dhaif. Datuk Johan cuma bagi kami 100 juta je setahun. Tak padan, itu yang pertama. Nak bagi polis kerja lagi kuat, logistik terutama kenderaan juga kena hebat.
Lah ni kenderaan kami yang melebihi usia tu jauh lebih tinggi. 80% berbanding 20% kenderaan yang usia muda, elok lagi boleh guna. Saya boleh pilih tajuk lain. Tapi pasal hari ini Datuk Johan ada, menjelang kita nak buat bajet pula ni, kita tak usah berkelahi lah bab ni Datuk Johan. Kira apa saja yang kami angkat tu bagi keutamaan ya lah. Boleh macam tu lah. Yang tu saya nak sebut lah. Kita akan minta bajet lain. Quarters. Tak mungkin dengan, kalau kita abaikan aspek kebajikan anggota polis ni kan, kita nak harap dia berkhidmat dengan lebih. Mereka khidmat dedikasi ni kita tak tikai. Tapi kalau balik rumah dengan keadaan yang begitu, kita sendiri pun boleh bayangkan. Begitu juga dengan logistik kenderaan. Kenderaan operasi misalnya. Mereka tak boleh untuk kita kompromi dari segi itu. Datuk Johan dah banyak bantu. Macam-macam cara saya kena terima hakikat. Misalnya tahun lepas saya dengan Tan Sri Ayub bawa pergi Pulau Pol. Datuk Johan. Datuk Ayub pun. Kemudian tak ada dalam jadual, sepatutnya terus ke Dewan, berucap dengan kadet inspektor, dengan pelatih inspektor. Tapi dia bawa saya pergi ke quarters dulu. Ada 4 tingkat. Tingkat bawah tak boleh duduk sebab banjir. Tingkat atas juga tak boleh duduk sebab bocor. Jadi tinggal tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi pada bajet tahun lepas, dialog bajet tahun lepas, kita cadang kepada MK2. Datuk Johan pun ada. Kita jumpa di Parlimen. Kita kata kalau kaedah kita bagi diskaun trafik, untuk tahun lepas saja, sejumlah peruntukannya, kutipan yang kita dapat, sudi apa agih sikit daripada itu untuk kita baiki. So, KSU dah bagi tahu yang tu MOF bagi keutamaan. Saya tak tahu berapa jumlah. Tapi kalau ada, insya-Allah Pulau Pol antara keutamaan kita. Kerana itu saya pergi janji hari itu dengan Tan Sri Ayub dan juga pasukan pelatih kita, inspektor. Ya, jadi yang itu tak besar mana pun, Datuk Johan. Jadi saya stres isu kebajikan ini, terutama bulan banyak-banyak, buat kerja kebajikan banyak-banyak. Jadi dia kait waktu, rupanya. Hak lain tu tak apa. Ya? Dirikan solat malam, macam Quran banyak-banyak, kita duk buat dah. Hak nombor 3 tu. Hak tu Datuk Johan kalau boleh buat, Masya Allah. Pahala pada Datuk Johan ni, orang doa ni, ibarat macam air yang mengalir deras. Allah, berlipat ganda. Pasal mempermudahkan urusan orang lain. Bila mempermudahkan urusan orang lain ni, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan Datuk Johan secara tak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam keadaan tak jangka-jangka. Teratulah. Baik. Jadi saya pasal duk isi bukan ada poin apa-apa hari ni. Pasal KSU kata, Datuk, PMO kata kena berucap juga. Jadi beginilah caranya. Cara tak bersedia apa-apa. Saya tadi sebut yang pertama, tazkirah Ramadan 3 perkara. Keutamaan. Sabar, betul ya? Tak faham angguk berslow macam tak putus habislah. Yang kedua, saya kata tadi, core business kita adalah keselamatan dan aspek kebajikan anggota adalah keutamaan kita. Saudara, kita sudah pun menerima ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.